Di Pulau Pinang, 6 lagi individu terdiri daripada 4 pegawai, seorang anggota dan pesara polis direman berkaitan kes rasuah berjumlah RM150,000. Magistrate Syahirah Abdul Salim membenarkan perintah reman terhadap kesemuanya selama 5 hari hingga Ahad ini. Menurut sumber, suspek berusia 40-an hingga 60-an itu ditahan selepas memberi keterangan di Pejabat SPRM Pulau Pinang petang semalam. Siasatan berkaitan suapan sebagai dorongan untuk melindungi aktiviti perniagaan yang melanggar undang-undang. Siasatan awal mendapati perbuatan dilakukan antara tahun 2016 hingga 2021 dengan rasuah bulanan diterima antara RM500 hingga RM2,000 setiap bulan melalui pemindahan wang secara dalam talian ke akaun pihak ketiga. Tangkapan terbaru menjadikan jumlah suspek ditahan 7 orang setakat ini. Semalam seorang pegawai polis berpangkat ASP diberkas kerana disyaki meminta dan menerima rasuah RM27,000.